Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Sekarang kita berada di kawasan yang diberi nama sebagai Hudaybiyah, satu tempat yang menjadi saksi peristiwa besar dalam sejarah Islam ataupun sirah perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Kita ringkaskan cerita di tempat ini. Peristiwa di Hudaybiyah adalah peristiwa yang telah berlaku pada tahun ke-6 Hijrah, ketika mana setelah 6 tahun berlakunya peristiwa Hijrah, maka seperti mana juga orang lain, kita baru 10 hari 2 minggu tinggalkan keluarga, dah telefon sanak saudara dan sebagainya, maka setelah 6 tahun timbul rasa rindu Nabi SAW kepada tanah airnya yang tercinta, bumi Mekah Al-Mukarramah. Sehingga baginda Nabi SAW bermimpi. Apa dia? Nabi bermimpi tawaf di sekitar Baitullah bersama dengan para sahabat. Maka Nabi mengiklankan kepada para sahabat siapa yang nak ikut bersama dengan Nabi SAW untuk menunaikan ibadat umrah. Maka seramai 1,500 orang, dalam satu riwayat ada yang menyebutkan 1,400 orang, ada yang menyebutkan 1,300 orang bersama dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan daripada kota Madinah Al-Munawwarah ke Mekah Al-Mukarramah. Bergerak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan hal ini diketahui oleh orang-orang musyrikin Mekah. Maka mereka rasa mereka kena lakukan sesuatu. Sebab apa? Kalaulah orang Islam dapat masuk ke kota Mekah, maka bahasa mudahnya, mana mereka nak letak muka mereka? Sebab apa? Sebab pada tahun ke-5 Hijrah, apa yang berlaku? Orang musyrikin telah tewas dalam peperangan Khandaq. Dalam keadaan bilangan mereka yang ramai, mereka tewas. Tahun ke-6 pula orang Islam boleh masuk Mekah. Maka mereka katakan bahawasanya mereka kena lakukan sesuatu, yakni mereka perlu menghalang orang Islam daripada masuk. Kalau dah masuk Mekah, maka dah tak boleh buat apa-apa dah. Jadi orang-orang musyrikin Mekah ataupun tanah haram Mekah dipelihara pengharamannya, maksudnya tak boleh orang disakiti bila masuk tu, walaupun sebelum Nabi SAW membuka kota Mekah. Akhirnya mereka cuba halang baginda Nabi SAW dan rombongan dalam perjalanan, sehingga membawakan ketika mana Nabi sampai dan Nabi lihat terdapat kumpulan yang nak menghalang baginda Nabi daripada masuk. Nabi tanya kepada para sahabat, siapa tahu jalan lain untuk masuk ke kota Mekah? Maka ada seorang sahabat yang menyatakan dia tahu jalan lain. Sepatutnya kalau daripada Madinah dia ikut jalan Tan'im, mudahnya. Ni jalan ke Jeddah. Jadi sahabat tersebut telah bawa melalui laluan yang lain, sampailah ke Hudaybiyah untuk masuk ke kota Mekah. Apabila sampai ke Hudaybiyah, maka unta baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam berhenti dan tidak bergerak. Kita ringkaskan, berhenti dan tidak bergerak. Maka mereka tolak unta Nabi tak bangun, mereka pukul unta Nabi tak bangun. Maka mereka kata, apa kena dengan unta ni? Mereka ingat ada benda tak elok lah, sampai unta ni tak bergerak. Tapi Nabi kata apa? Yang menghentikan unta ini daripada bergerak adalah yang sama yang